Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amara Rizka binti Azhari, wartawan skor TVPSS. Hari ini, 28 Februari 2025, berlangsungnya kejohanan merentas desa peringkat Sekolah Kebangsaan Oran untuk tahun 2025. Selain memupuk amalan hidup sihat di kalangan murid, kejohanan ini juga sebagai usaha mewujudkan murid aktif lagi ceria. Jom kita lihat persediaan sebelum para peserta kejohanan dilepaskan. Tepat jam 8.30 pagi, para peserta kejohanan telah selamat dilepaskan oleh Puan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Oran, Cikgu Tengku Hazin binti Tengku Azman. Saya rasa penat dan sedih kerana saya tidak dapat nombor pada tahun ini. Sangat seronok, gembira. Apa perasaan berada di kedudukan top 3 untuk kejohanan ini? Perasaan saya happy dan bangga. Gembira dan bersyukur. Saya memang gembira sebab 3 tahun berturut-turut dapat, so saya memang bangga. Terima kasih. Rumah sukan mana yang jadi juara? Kuning. Kuning. Merah. 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 Okey. Apa perasaan Cikgu Rumah Sukan Utarik dapat jadi johan untuk kejohanan merentas desa? Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Rumah Utarik telah menjadi johan untuk merentas desa pada tahun 2025. Dan perasaan sangat gembira. Terima kasih kepada para atlet yang telah menunjukkan komitmen dan usaha untuk menjadi juara merentas desa pada edisi tahun 2025. Yes, steady Utarik.